Malam ni kita dah masuk 9 Zulhijjah, iaitu hari yang Arafah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk rebut ganjaran yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Puasa hanya sehari tetapi boleh menghapuskan dosa kita selama 2 tahun. Nabi royak sesiapa yang berpuasa pada 9 Zulhijjah, iaitu jatuh pada hari Jumaat 6 Jun 2025, hari Arafah, Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa dia selama 2 tahun, iaitu dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Jadi jangan lupa niat pada malam ni. Cara niat dia sangat mudah, ikut saya kita niat sama-sama. Nawaitu sawma ghadin min yaumil arfah sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa sunat hari Arafah kerana Allah Ta'ala. Kalau contoh kita nak gabungkan sekali dengan qada yang wajib pun tak ada masalah. Cuma kita kena niat qada yang wajib dahulu, baru kita boleh niat puasa sunat. Cara niat dia, sahaja aku berpuasa qada fardu Ramadan esok hari serta berpuasa sunat hari Arafah kerana Allah Ta'ala. Tetapi yang lebih afdal kita asingkan puasa qada lain, puasa sunat lain. Kalau contoh kita nak sekali ke pun tak ada masalah. InsyaAllah kita akan mendapat fadilat puasa sunat hari Arafah. Jadi selamat berpuasa dan selamat beramal. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Assalamualaikum.